Nasib baik kita dah bawa baju salin. Kami fikir takut nanti ada apa-apa terjadi. Sebab tu kita dah bawa baju salin. Saya rasa baju warna kelabu ni lagi sesuai dengan sekolah ni kan? Anya nampak macam korang sihat lagi lah. Tolong jaga Anya kejap je Lloyd. Ini bukan macam korang sangka lah. Saya join kelas yoga lepas tu belajar teknik rasa nak stopkan pergerakan. Saya rasa benda ni mungkin berguna kat lembu kot. Korang janganlah takut. Bagi saya, Lloyd tu lelaki baik yang pentingkan anak dia. Dia pun selalu cuba nak bagi saya rasa selesa juga. Sama macam praktis hari tu. Macam yang korang tahulah kan, saya ni bukan mak kandung dia. Mula-mula tu saya memang manjakan dia. Sebab saya nak dia rasa selesa dengan saya. Tapi bila fikir pasal masa depan dia, saya kena cuba jadi tegas sikit kalau perlu. Apa yang saya selalu masak je? Selalunya, ni dah berlebih sangat ni. Tapi dia, kalau kita orang gagal, hidup ni akan... tak ada apalah. Takut nanti benda ni bagi kesan kat kerja aku nanti. Itu je. Saya rasa kita mesti akan okey punya. Kita mesti akan lulus punya lah. Betul tu. Diorang mesti akan tolong kita nanti. Percayalah. Gambar family kita terjatuh lah.